Kalau tempurung tu besar, katak-katak duduk dalam, dah nak mati lah. Panas bahara dengan macam-macam isu, macam-macam kes, macam-macam. Kalau tak keluar, cara mana keluar? Ada cara yang keluar dikatakan hijrah. Ada cara keluar, katak yang dalam tu tergajang. Contoh keluar sekejap. Jadi cara. Tetapi tempurung tu masih lagi ada. Katak-katak masih lagi tunggu dalam tu. So it doesn't matter. It doesn't matter to me. Tapi cuma ini dalam politik. Kita adalah sama ada ianya boleh diguna pakai dalam waktu mana, perjuangan yang mana yang harus kita bawa, itu terpulang. I welcome both of you, for example, to come and join us. Kenapa? Dalam politik ini, kita tak boleh lah nak kata, kita tak boleh ni, kita kena teruskan. Mesti biar macam mana tempurung ni nak kena bakar, mampus pun, duduklah dalam tu. You can't do that. Jadi ada sebab-sebab tertentu. Okay. It's one of the better answers I've heard. It's a good answer. Good answer. Well done. Seni tu ada. Okay, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita akan minta pandangan jujur daripada Datuk Seri prestasi Perikatan Nasional sebagai pembangkang.